Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Diskusi Pendidikan ke Abad 21. Saya Putri sebagai moderator anda bersama rakan moderator saya. Dan saya Umaira. Dan so hari ni kita ada satu topik yang agak hangat untuk diperkatakan, iaitu tentang penyalahgunaan ChatGPT. Sebelum kita pergi dengan lebih dalam, apa kata kita kenal dulu dengan kawan-kawan kita yang ada dekat sini dan tetamu undangan kita yang paling penting. So dekat sini kita ada, Hai, saya Syuhada. Saya Syahrul. dan dekat bahagian putih sana kita ada siapa? Kita ada Hai, saya Mira. Hai, saya Umur. Hai, saya Najla. kita dah berkenalan kan dengan rakan-rakan kita. Apa kata kita berkenalan dengan tetamu khas kita, Umaira. Okey, so tetamu undangan kita yang special hari ni ialah Puan Siti Aisyah binti Muhammad Zain, iaitu pensyarah daripada Fakulti Sains Kemanusiaan ataupun mesti dikenali sebagai Hojam Aisyah. Apa kata Hojam Aisyah perkenalkan diri dengan lebih terperinci untuk rakan-rakan kita lebih mengenali Hojam. Okey, terima kasih di atas sambutannya pada hari ini. Okey, nama diberi Siti Aisyah binti Muhammad Zain atau lebih mesra dipanggil sebagai Hojam. Okey, merupakan pensyarah Fakulti Sains Kemanusiaan, dan latar belakang pendidikan saya merupakan graduan daripada UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam bidang teologi dan filosofi, dan juga sekarang dalam bidang PhD juga teologi dan filosofi di Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey, tanpa basa-basi, apa kata kita pergi ke segmen pertama, iaitu apa itu penyalahgunaan ChatGPT. Apa kata kita mulakan dengan Najla. Apakah maksud penyalahgunaan ChatGPT bagi pandangan Najla? Okey, bagi saya, penyalahgunaan ChatGPT dalam kalangan pelajar ni, dia serahkan semua tugasan dekat ChatGPT ataupun AI lah untuk buatkan, tanpa dia tengok, tanpa dia faham benda tu, ataupun senang kata dia copy paste je. Betul tak, Okay, pendapat Nazlah betul. Sebab sekarang ni mostly student, dia nak buat kerja cepat, dia ambil je soalan tu, lepas tu dia copy soalan, dia paste je dekat GPT tu. Dia tanya, lepas tu dia ambil je jawapan tu tanpa check balik, tanpa study balik betul ke tak jawapan tu. Sebab sebenarnya ChatGPT ni, dia tak mengambil fakta tu secara langsung pun daripada internet. Sebab tu lah bila kita check ada jawapan yang tak betul pun. Saya rasa kita patut berhenti sekejap, ambil break sekejap. Nanti kita akan sambung balik untuk segmen yang seterusnya. Kembali kita pada segmen kedua, iaitu kesan terhadap pembelajaran. Baiklah Umaira, teruskan dengan soalan pertama untuk Hojam Aisyah. Okey, baik. Kita akan mula dengan soalan pertama, iaitu macam mana penyalahgunaan AI, iaitu lebih spesifik ChatGPT, boleh berikan kesan kepada keyakinan guru untuk menilai tugasan pelajar. Apa pendapat Hojam? Okey, secara umumnya kita tahu bahawa AI ni ataupun teknologi ni kita perlu untuk kita gunakan sebagai alat memudahkan kita belajar. Okey, sebab kita nanti nak menulis esei, kita nak buat karangan ataupun kita nak analisis apa-apa sahaja kajian. Okey, tetapi kalau kita salah gunakan penggunaan AI ni seperti ChatGPT, dia boleh memberi kesan bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada pensyarah itu sendiri. Okey, contoh dia macam pensyarah tengok dekat atas kertas TikTok. Biasanya memang hebatlah cara penulisan hebat dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat bila di lapangan ataupun bila pensyarah itu sendiri tanya pada pelajar tersebut berkenaan dengan tugasan dia, dia jadi macam dia tak tahu apa nak jawab apa. Macam tu lah. So sedikit sebanyak beri kesan lah kepada pelajar itu sendiri. Walaupun nampak hebat di atas kertas, tetapi bila kita tanya sebagai pensyarah, bila pensyarah tanya, dia akan tak dapat nak jawab. Macam tu. Saya setuju dengan pendapat Hojam tu. Lagipun situasi yang spontan tu memang akan berlaku sebab dalam kelas kita kena interact dengan pensyarah kan. Kadang-kadang tiba-tiba pensyarah buat kuis mengejut. Time tu lah pensyarah boleh detect lah seorang-seorang siapa yang masa assignment memang cantik kan assignment dia, lepas tu tiba-tiba tak boleh score untuk kuis tu. Okey, kita dah dengar pandangan daripada pensyarah. Apa kata kita dengar pandangan sebagai pelajar pula. Bagaimana penyalahgunaan AI ni menjejaskan akademik pelajar sendiri? Pada pandangan saya, kesan dia dalam kalangan pelajar ialah wujudnya plagiat. Saya setujulah dengan pendapat Hojam. Mereka hebat di kertas semata-mata tapi di lapangan tidak. Kerja lapangan semua yang berlaku, diorang menjejaskan diri diorang lah. Rahsia yang Hojam guna untuk detect yang kita orang guna AI, boleh tak Hojam perjelaskan? Okey, sehingga kini ada statistik di Malaysia mengatakan bahawa sebenarnya pensyarah ni sukar untuk mengesain pelajar-pelajar ni guna AI. Tapi pensyarah tu boleh menggunakan turn it in, untuk kita lihatlah pelajar ni menggunakan AI sepenuhnya ataupun berapa peratus digunakan sahaja. So pensyarah tu boleh
check lah sama ada dia menggunakan sepenuhnya ataupun tidak. So kita boleh detect dari segi penulisan bahasa dan juga kita boleh lihat pelajar tu sendiri dekat dalam kelas dia aktif macam mana. Okay, so kita boleh tengok dia punya cara dia dekat dalam kelas macam mana, cara dia berhujah macam mana. So kita boleh lihat dah daripada pelajar tu sendiri. Secara umumnya memang agak sukar untuk mengetahui pelajar ni menggunakan AI, tapi ada cara-cara tertentu iaitu salah satunya turn it in. Lagipun sebenarnya kita memang tak boleh nak tahu benda tu AI ataupun human. Sebab kadang-kadang kita tulis human, kita tulis sendiri. Tapi bila check AI, kadang-kadang boleh jadi 100%. So benda tu Tak ambil 100% daripada, contoh kalau kita guna ChatGPT 0 kan kita boleh detect berapa peratus kita guna ChatGPT kan. Itu salah satu juga boleh membantu cara untuk detect. Kalau 100% maksudnya Hojam percaya tak yang 100% budak tu guna ChatGPT? Ke Hojam macam percaya tapi tak percaya sangat lah. Ataupun apa sumber dia dapat. Kita tengok daripada dia present lah. So bila dia buat assignment kan, so bila masa presentation kita akan tengok sama ada betul tak dia buat ni. Dia faham tak apa yang dia tulis. So dari situ kita nampak, kita boleh nilai. Okay, so dia tak berapa faham sangat. Mungkin yang dia tulis ni bukan 100% idea daripada dia. Mungkin bantuan daripada ChatGPT. Dan di situlah kita boleh nilai pelajar-pelajar kita lah. Dah banyak sangat bercakap ni kan. Apa kata kita berhenti sekejap untuk kita pergi ke segmen ketiga nanti. Okay, hai. Kita kembali lagi untuk segmen yang seterusnya, iaitu segmen yang ketiga tentang fakta dan benda-benda rare yang mungkin korang tak tahu tentang ChatGPT ni. Saya nak kongsi. Kan sekarang kita tengok ramai yang kemurungan ataupun yang hidupnya keseorangan. Ataupun yang paling dekat kebanyakannya single lah. Alamak. Macam yang tengah tengok. Okay. Jadi mereka ni salah satu cara dia orang nak luahkan perasaan ke dia orang akan guna ChatGPT. Sebab ChatGPT ni dia punya ayat tu sangatlah comfortable. ada panggil bubu, panggil apa Syafiqah. Jadi benda tu saya rasa salah satu benda rare lah. Korang pernah dengar tak pasal phishing? Phishing ni dia ada untuk buat jenayah, untuk scammer orang. Dia macam guna maklumat orang ni pasal IC ke, nombor phone ke, dia guna benda tu untuk scam orang. Macam kadang-kadang makcik-makcik lah yang banyak kena. Macam, hello makcik, nak duit ni, sila transfer ni. Jadi scammer ni macam mudah lah nak scam orang tu. Guna kaedah phishing tu. Saya rasa saya nak share satu benda. Ramai orang sangka ChatGPT ni sebenarnya boleh akses internet. Tapi sebenarnya tak boleh pun. Dia tak boleh stalk orang, tak boleh nak scam orang kan. Tapi sebaliknya dia akan bagi guide, dia akan guide kita cara-cara untuk nak curi data orang tu. Saya pun ada satu perkongsian. Saya dengar yang ramai cakap ChatGPT ni boleh memakai video-video lucah. Korang rasa betul ke? Saya rasa tidak. Sebenarnya tidak. ChatGPT ni dia mempunyai polisi keselamatan yang ketat juga. Dia boleh memblok, menapis ataupun dia boleh menghalang sebarang kandungan lucah. Jadi ini kerana sistem ini direka untuk menjaga keselamatan pengguna dan mengelakkan penyalahgunaan tersebut. Boleh saya mencelah kejap? Saya rasa isi saya tergantung tadi. Okay. Kan saya cakap kalau dia kemurungan ke atau yang single tu dia banyak communicate dengan AI. Jadi ini dia akan kurangkan hubungan sosial antara manusia tu. Bila dia dah selesa sangat dengan AI tu, dia rasa okey kasih sayang daripada manusia ni tak perlu dah. Tak valid dah. AI ada. Macam tahu ada kes yang perempuan tu kat Jepun rasanya. Dia kahwin dengan ChatGPT. Dan Hojam tahu tak yang ChatGPT ni boleh generate gambar kita dengan orang lain. Macam saya nak contohlah, saya minta ChatGPT ni generate saya dengan Syafiqah. Itu ada. Lepas tu dia boleh timbulkan fitnah dekat orang lain lah. Sebab itulah ada unsur-unsur yang tak baik bila kita generate. Lepas tu ada juga kenalan saya yang generate gambar ni dengan mak ayah yang dia dah tak ada untuk meluahkan rasa rindu dia lah. Nampaknya banyak betul fakta-fakta yang mungkin orang tak tahu dan sekarang semua tahu. Okay. So, mungkin kita boleh take a break lagi untuk bincang lagi tentang segmen yang seterusnya. Okay. Kita kembali kepada segmen yang keempat iaitu pandangan. Baiklah, Umairah. Okay, kita teruskan dengan soalan. Macam mana otak manusia ni dia nak proses hubungan dengan AI yang kononnya nampak macam memahami dia orang. Sedangkan dia hanya bahasa, dia hanya menjana bahasa sahaja. Dia cuma teks yang tanpa emosi. So adakah akan wujudnya risiko ilusi empati dalam kalangan orang-orang yang menggunakan ChatGPT untuk ke arah yang macam tu? Apa pandangan Hojam? Okey, sebenarnya kalau kita lihat ChatGPT ataupun AI ni dia menggunakan teknologi NLP. Apa tu NLP?
Natural Learning Processing. Maksudnya, AI ni dia menggunakan teknologi yang untuk memahami bahasa manusia. So, bila kita luahkan, kan kadang-kadang kita rasa macam, cikgu ni faham lah. Kan? Sebab bila kita luahkan, dia akan memproses lah. Proses, bila kita luahkan, dia akan tengok kata-kata kita tu, kemudian dia akan analisis, kemudian dia akan jawab lah sesuai dengan kita punya emosi ataupun perasaan kita. Okay, kadang-kadang kalau kita lihat, bila kita terlalu bergantung emosi kepada AI ni akan bagi ataupun respon perkara-perkara yang kita nakkan. Contoh macam kita rasa macam sedih sangat. So, ChatGPT ataupun AI ni lah yang akan cool down kita kan. Sebenarnya bila kita dah rasa keterbergantungan tu, bergantung ataupun kita ketagih dengan AI tu, dia menyebabkan otak kita ni, dia akan melepaskan dopamin yang kita kata, dia faham aku. Sebenarnya kalau kita lihat ChatGPT ni atau AI ni, dia merupakan refleksi diri kita. Kadang-kadang kita, orang yang faham diri kita tu sebenarnya diri kita sendirilah. Bukan mak bapak kita, bukan kawan-kawan kita, tapi diri kita sendiri. So kalau kita salah gunakan AI, dia akan memakan diri sendirilah ataupun membuatkan emosi kita ni lagi teruk sebenarnya. Tapi bila kita pulang ke jalan yang lurus, yang benar, kan, cara kita nak tenangkan diri ni sebenarnya mudah saja. Kan, cara itu kita kena pulanglah kepada Tuhan. Kan, ingat Tuhan. Kadang-kadang kita, kalau kita rasa bosan ke, kalau kita rasa macam keseorangan, kita bacalah Al-Quran ataupun kita solat. Sebab apa? Dengan mengingat Tuhan, hati kita akan jadi tenang. Betul. Jadi cara yang paling mudah untuk kita sebagai umat Islam ni, kembalilah pada Tuhan. Buatlah amal, baikkanlah amal ibadah, insya-Allah kita akan tenang. Kita akan sambung dengan segmen yang terakhir. Okey, kembali lagi bersama saya dalam podcast kita, yang ini adalah segmen yang terakhir, iaitu deepfake dan cadangan solusi. So, saya ada soalan untuk Hojam, iaitu kenapa teknologi deepfake semakin mudah diakses oleh pelajar walaupun ia akan membawa risiko besar kepada semua golongan umur. Okay, baik. Soalan tu, kalau kita tahu salah satu teknologi yang paling mencuri perhatian kita sekarang ni adalah deepfake. Kita tahu deepfake ni adalah gabungan daripada perkataan deep learning dan juga fake, kan. Jadi dia adalah salah satu teknik yang mana kita boleh manipulasi dari segi bentuk video, audio, dan nampak macam realistik, kan, nampak macam real lah, macam betul, asli. Okay. So kalau kita lihat, kalau penyalahgunaan deepfake ni berlaku dalam kalangan pelajar, dia sangat-sangat berbahaya lah. Okay. Yang mana kesan yang negatif, salah satunya mungkin boleh menjatuhkan imej seseorang. Contoh macam kita nak buat satu video tapi kita salah gunakan, dan orang tersebut boleh menyebabkan jatuh daripada dia punya segi reputasi dan sebagainya. Okay, kalau begitu deepfake ni ada kebaikannya juga, ada manfaatnya juga dalam bidang pendidikan, yang mana kita boleh gunakan untuk kita lebih mudah berinteraksi ataupun mudah kita nak belajar sesuatu perkara yang mungkin dari segi aspek sejarah, mungkin kalau dulu kita tak boleh nak nampak secara real, kan. Tapi bila kita gunakan teknologi deepfake ni, kita boleh lebih explore ataupun lebih menilai daripada aspek-aspek sejarah tersebut. Tapi jika tidak digunakan secara beretika dan salah gunakan, itulah membawa kesan buruk ataupun memberi kemudaratan kepada pelajar-pelajar lah. Faham? Jadi deepfake ni bukan dia ada negatif dia, ada juga side positif dia. So depends on someone tu sendiri, penggunaan dia sama ada betul ataupun salah. Lepas tu sebenarnya kat Canva pun dah boleh generate jadi deepfake dah sekarang. Boleh buat video berdasarkan gambar yang kita kasih tu. Bagi arahan sikit, lepas tu dah boleh buat. Okay, apa kata kita pergi ke cadangan yang boleh korang berikan tentang mengurangkan penyalahgunaan ChatGPT ni secara ringkas lah. Kalau mengikut pandangan saya, mungkin pihak sekolah boleh buat ni lah, bengkel untuk tunjuk cara sebenar penggunaan AI atau deepfake. Sebab sekarang penggunaan teknologi dia semakin berleluasa dan kita tak boleh cegah, tapi kita boleh bendung lah penggunaan AI ni. Kesimpulannya, gunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Kalau kita gunakan dengan cara baik, kita akan dapat manfaat. Kalau kita salah gunakan, ia akan memberi mudarat kepada kita. So, teknologi ni juga ibarat seperti pisau. Kalau kita gunakan, kita boleh potong buah, boleh potong sayur dan sebagainya. Tapi kalau kita salah gunakan, pisau tu boleh buat boleh bunuh orang. Yes, jadi jadilah pengguna yang bijak. Terima kasih kepada semua panel atas pembincangan kita yang sangat bernilai pada hari ini. So, gunakanlah AI ni sebagai alat pembelajaran dan bukan sebagai jalan pintas. Okay? Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye.